Saya sampai sekarang tak tahu gaji dia berapa tau. Okay. Cumanya untuk setiap apa yang kita lakukan dalam rumah tangga, tak kisahlah apa yang kita nak lakukan, lagi-lagi sebagai seorang isteri, walaupun mungkin gaji isteri itu lebih tinggi daripada suami, tapi macam you lah. Tak, gajinya berapa? Saya sampai sekarang tak tahu gaji dia berapa tau. Okay, lepas tu kita bagi tahu maksudnya, walaupun seorang isteri tu gajinya lebih tinggi daripada suami, tapi kita tetap kena hormat suami. Kita nak dapat syurga ni. Ada satu hadis Nabi SAW, andai kata kita mati satu hari nanti, ada 3 perkara je yang akan kita tinggalkan, iaitu harta yang kita sedekahkan, amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat dan juga doa dari anak yang soleh. Jadi kalau katalah sekarang ni kita tak dapat nak dapatkan suasana rumahku syurgaku di rumah, bagaimana anak nak melihat kehidupan ibu dan ayah? Jadi penting untuk ibu dan ayah sebenarnya untuk mendidik anak sedari awal. Mungkin kalau zaman dulu tak banyak macam sekarang dari segi pembelajaran ilmu agama. Macam sekarang ni di hujung jari je. Nak tengok kat YouTube ke, kat mana-mana ke, senang sangat nak belajar. Jadi bukan alasan untuk kita nak cakap, alah tak tahulah nak belajar kat mana kan. Yang penting kita kena start dulu dengan fardu ain. Kita kena start belajar dengan tasawuf, bersihkan hati untuk kita perbaiki diri kita yang dulu kita lupakan dan kita mulakan dengan kehidupan yang baru.